3 cara covert narcissist buat kau rasa bersalah. Covert narcissist ni jarang mengawal secara terang-terang tau. Dia mengawal dengan cara halus sampai korang rasa bersalah walaupun tak buat apa-apa salah. Pertama, dia buat diri korang nampak paling terluka. Dia akan buat diri dia nampak paling terluka. Bila korang bersuara, dia tunduk diam, buat macam kecewa. Akhirnya kau pula rasa diri korang, aku ni kejam ke? Mainkan perasaan korang macam tu, korang akan cakap, aku ni kejam ke? Kedua, dia guna ayat, tak apalah, tak apa. Lepas tu dia pula berubah dingin, menjauh, kasih kita silent treatment. Dia menghukum korang dengan senyap. Lama-lama, kau pula yang akan minta maaf. Tiba-tiba pula tak salah apa-apa pun. Yang ketiga, dia akan ungkit semua pengorbanan dia. Walaupun tak banyak pun pengorbanan korang lagi banyak. Dia bantu kau dan kemudian dijadikan hutang emosi. Kau pula teringat. Seolah-olah korang wajib lah ikut kehendak dia. Kan dia pernah berkorban. Dia seorang ibu yang pernah berkorban. You handled that adequately. It's adorable. Dia seorang suami yang pernah berkorban. Hati-hati. Rasa bersalah yang berulang-ulang ni boleh jadi tanda korang bukan sedang dicintai, tapi sedang dikawal.